Banyak. Dia ada 5. Tapi tak boleh nak cover lagi kan? 5 ke 7 lah, lupa lah. Fuh. Semua jalan. Aku kena pergi lah sekali. Aku pernah sampai tu. Aku pergi tu sekarang tak tahu berapa open deck. Dulu zaman tu RM99 seorang satu kepala. Okay. Sekarang tak tahu lah berapa. Kalau observation deck kita orang lokal ada diskaun. Ada diskaun observation deck, tapi kalau open deck tak ada diskaun. Sama juga harga turis sama. Rate sama lah. Cuma sekarang tak tahu lah yang further punya macam mana tax semua tu kan. Dulu tu zaman tu 2013 2014. So sekarang ni dah 10 tahun 11 tahun kan. Dah sekarang pun dah macam-macam berubah. Banyak dah berubah lah. Betul. Kita pun dah berubah. So daripada KLCC KL Tower so move ke kerja apa lepas tu? Selamat. Sekejap. Terlebih sebenarnya sebelum KL Tower tu dari ni kerja Top Man jap. Top Man Mid Valley. Baju juga retail. Ni famous tu Top Man. Top Man. Alhamdulillah boleh tahan lah. Seronok juga lah. Tapi circle kerja kat Mid Valley, circle kerja memang otak kerek-kerek lah. Memang taklah uji lah, taklah temukan benda yang kita tak suka. Ya, faham. Apakah yang tak suka? Memang pantang lah. Ini aku rasa